Assalamualaikum, saya Afan Mikail. Mikail. Guys, hari ni Afan nak unboxing barang Sumi Azil dengan white animation. Kau tak tahu white animation yang Sumi Azil ada di Pesona kita Central Market Pasar sini 30 Disember hingga 5 Januari 2026. Dan hari ni Afan dah beli dah barang dia. Afan beli baju white animation, waskapa crunchy dan yang komik ni Afan dah lama kan saya kat korang. Dan untuk kali pertama Afan beli barang Sumi Azil iaitu Sumi Koko, baju Sumi Azil. Hari ni Afan nak unboxing ke semua ni kecuali yang ni yang ni dah unboxing kan. Okey, dan Afan akan buat dulu pemilihan kan. 1, 2, 3, lekuk. Kepala buaya aku ketuk. 4, 5, 6 lekuk. Jantan betina aku ketuk. Okay, Afan akan buka was kunafa crunchy dahulu ya guys. Okey, Afan ambil ni. Dah, ni ya. Was kunafa crunchy tu. Ni dalam dia. Okey. Dan Afan akan makan satu kunafa ni. Afan nak try rasa tak? Okey, jom kita try rasa Saya ni. Okey, jom kita rasa. Dan ni dia. Okey, kita buka Ni belakang dia, jom kita buka. Ni dalam dia guys. Dan ni dalam dia. Dan jom kita rasa. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Rasa dia sedap dan rasa dia tak sama macam kunafa yang Afan buat tu kan. Tak apa, sedap. Kita simpan dulu. Okay. Dan sekarang jom kita rasa yang lain pula ya, jom. Okay, jom kita pilih. 1, 2, 3 lekuk. Kepala buaya aku ketuk. 4, 5, 6 lekuk. Jantan betina aku ketuk. Dan yang kedua kita akan buat air Sumi Koko. Dan apa yang nak buat Sumi Koko ni sekejap tau. Dan jom kita buat. Jom kita buka tengok dalam dia. Sekarang ni jom kita buat air panas, ais, sudu dengan Sumi Koko. Jom kita ambil. Okey, kita letak lagi. Okey. Sekarang kita kacau-kacau dulu. Okey, kita kacau-kacau lagi. Kacau. Okey, guys, kita kacau. Kita kacau lagi. Okey. Afan rasa dah cukup tadi kita kacau. Kita letak ais pula. Ini ais dia. Apa nak buka? Susah sikit. Okey, buka satu. Oh, mengecil. Sekarang dah cukup. Kita tutup. Wow, tutup. Kita minum. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Sedap dia. Rasa air coklat macam tu. Dah. Okey, kita simpan dulu ya. Lagi
2 lagi. Sekarang kita nak antara kedua ni kita nak pakai yang mana satu baju. Jom. Kau dah sedia? Kalau kau dah sedia, apa pun dah sedia. Dan jom kita unboxing baju ni pula. Okey, jom. Apa yang buat macam tadi juga. 1, 2, 3, lekuk. Kepala buaya, aku ketuk. White animation guys. Baju white animation. Jom kita try unboxing. Jom kita buka dalam dia. Ni dalam depan dan ni belakang. Dan ni. Ni dalam dia. Okay. Sekarang jom kita ambil baju dia. Ini baju dia guys. Okay, sekarang ada benda lagi. Sekejap, biar Faham ambil. Wow, ada ni lah guys. Dia tulis Max Animation. Thanks. Dan ini belakang dia. Terima kasih kerana menyokong White Animation. Harap-harap bukan guna duit tabung haji untuk beli Max ini. Okay, dan sekarang jom kita pakai baju ni. Okay, jom. Okay guys, kita buat okay, Afan nak pakai cepat sikit lah. Afan buat macam ni je. Okay, jom. 1, 2, 3. Ting! Guys, Afan dah pakai dah baju ni. Untuk guys, Afan nak tunjuk baju ni macam ni. Macam ni. Ni baju dia ni. Ni design belakang dia. Okay. Dan baju ni memang cantik. Afan suka. Dan boleh lah baju ni. Dia pun cantik. Asyik ada bayang-bayang lagi. Okay. Sekarang ni kita cuba baju yang terakhir, iaitu baju Sumi Azir. Okay. Afan nak buka baju dulu. Dan Afan nak pakai baju Sumi Azir tu. Jom. Okay. Afan nak buat magic lah. Sebab Afan malas lah nak buka baju. Afan nak buat buka, lepas tu tutup balik terus ada baju. Okay, jom Afan buat. One, two, three. Wow, Afan dah pakai baju ni lah guys. Dan sekarang Afan nak tengok macam mana depan dengan belakang je. Okay. Ada benda lah dalam plastik ni. Afan nak tengok lah. Wow, ada stiker Sumi Azir. Wow, ni memang cantik lah. Sebab dia kecil kan. Jadi jangan tulis Sumi Azir. Dan Afan nak tunjuk depan dengan belakang baju ni. Okey, jom Afan nak tunjuk. Ni depan dia. Dan ni belakang dia pula. Ni apa? Kau tinggal sini ke? Pasu mas. Pasu kurang. Pasu sepapa pasu. Sepapa sepaga. Tu. Apa dia cakap teraju? Kerja bagus. Dan semua ni Afan memang selalu baik betul lah. Dan sebelum tu apa rasa macam bosan dah. Apa kata apa baca buku sekolah komedi, buku sekolah komedi dia sekejap. Wow. Ada mak lupa pula pasal video ni. Guys. Buku ni kan, kau nak tahu tak apa yang best ni? Yang best dia ni kan, tu cantik depan gini dan belakang dia pun sama. Ni. Dan kau tengoklah dalam dia. Macam ni. Dan so apa rasa lawa sikit-sikit ni. Dan ini main cantik dah. Apa nak simpan je. Satu benda lagi apa nak tunjuk. Ni, kau tengok ni. Tada, sign White Animation yang atas ni. Dan yang ni, jom kita tengok. Ini apa punya Ini sign apa. Dan inilah sign White Animation. White Animation. Dan inilah sign White Animation. Dan tak tahu dah apa yang minta autograf ni kat mana. Afan minta autograf ni autograf ni dah lama kot, bulan November macam tu lah. Dekat kau ingat tak lagi dekat apa dah tu?
pesta buku Selangor tu. Yang hari tu yang tu kereta pertama. Dan Afan minta sign dia dekat situ lah. Dan bukunya pula Afan bukan beli dekat kedai event White Animation. Afan beli kat Shopee je. Sebab masa tu Afan tak boleh nak jumpa lagi dia orang. Okey. Dan itu saja dalam video kita hari ni. Bye.